Marahnya membara macam lahar gunung berapi. Terkadang apinya telah tiada namun kesannya masih terasa. Assalamualaikum guys. Saya masih lagi nak habiskan buku Hanya Dua Jengkal, tulisan daripada Dr. Muhammad Syafi'i Hamzah. Apa khabar doktor sekarang? Bab damailah duhai jiwa. Ianya mengenai perasaan amarah seseorang itu yang tak boleh lagi disangkah-sangkah, tak boleh lagi nak diterjemahkan lagi. Marah sangat-sangat lah ni. Dan marahnya tu sampai kita menghamburkan kata-kata, aku takkan maafkan dia dunia akhirat. Jumpalah aku dekat akhirat nanti, kau carilah aku. Takut-takut tak jumpa je nanti. Tuan-tuan dan perempuan, kita sebagai manusia, fitrah kita sebagai manusia, pelbagai perasaan, marah, sedih, suka, duka semua ada. Dan apabila tibanya saat yang marah ni, yang sampai meluap-luap ni, kita tak boleh nak memaafkan seseorang. Mungkin itu adalah sesuatu yang terlalu pedih untuk kita. Okey, kita ambil kisah Nabi Muhammad Rasulullah SAW kita. Apabila baginda ke Taif dan dilempar batu, dakwah baginda tidak diterima oleh penduduk Taif, dan malaikat ingin menimpakan azab kepada penduduk Taif, tetapi Nabi Muhammad dia tak bagi. Beliau tak bagi. Beliau berdoa, semoga satu hari nanti, kalau bukanlah penduduk yang ada pada waktu itu, mungkin anak cucu keturunan mereka akan menjadi orang-orang yang beriman. Itu Nabi kita, dik. Ini diri kita. Kalau kita pun nak menjadi seperti baginda Rasulullah SAW, itu salah satu daripada contoh ceritanya, sirah Nabi. Tetapi kalau kita pun marah dari sudut psikologi, marah tu boleh, geram itu boleh, tetapi jangan lama sangat. Saya selalu bagi tahu dalam talk saya, kita boleh marah tu dalam masa sehari dua, mungkin paling lama pun 3 hari. Selepas itu kita kena refleksi diri balik, cool down, dan relax. Okay, I'm sure benda ni bukannya boleh kita buat dalam sekelip mata, tetapi cubalah. Okay, cubalah untuk kita memaafkan dan kita menerima kembali keadaan kita yang asal. Kalau kita lebih-lebih pun takut kita nanti jadi macam dia pula. Alright, Assalamualaikum.